Hello geng. Okay, hari ni adalah hari yang aku akan habiskan masa dekat Emirates Stadium, kat Arsenal, North London Forever. So kita orang tadi letak beg dekat Victoria Bus Station sebab kita orang akan pergi Paris melalui situ lah. So kita orang letak beg situ. Kita orang naik Victoria Line, turun kat King Cross, Pancras, tukar line guna Piccadilly Line, and then to go straight to Arsenal lah. Sekarang kalau kau tengok kita orang jalan on the way to Emirates Stadium. Jom kita check it out. Aku rindu siap Emirates. So keluar pada stesen Arsenal ni, kau akan nampak Arsenal Football Club, Emirates Stadium belah kanan. Okay korang, actually hari ni adalah match day lah, Arsenal lawan Bournemouth. Kalau time match day, diorang akan ada macam ni lah. Tapi sebab masih awal, sekarang kita orang pukul 11 lebih pagi. Banyak macam kedai-kedai tak buka tau. Nanti dia macam bila waktu match day, kat area sini nanti akan ramai gila orang, kau tak? Nanti akan ada macam pasar-pasar lah. Macam kemah-kemah, diorang jual macam apa, muffler apa semua kan. Sekarang ni awal lagi tu, match pukul 5.30 petang. Jadi dalam pukul 3-4 tu memang meriah. So memang aku akan stay. Lepas tu lagi satu, in a match day, dekat Megastore dorang banyak diskaun. Let's kita beli. Aku ni sebenarnya second time aku datang sini. Tahun lepas aku dah datang. Even though second time aku lalu sini, mesti aku macam ada touch my heart bro. Tengok hari ni aku pakai baju apa, Highbury punya Invisible punya baju. So kat sini kau akan nampak bridge dia. Kanan kiri ni dia akan letak poster-poster legend lah, macam Patrick Vieira, Thierry Henry, Logi. So weh, aku tak boleh lah. North London Forever tu lah. North London Forever. Weh, cakap match day ni sebab awal lagi kosong. Come on you Gunners. Walaupun EPL dah habis, Liverpool dah juara, tetap aku sokong. Kita ada Champions League lagi. So ni area pekarangan Emirates Stadium. So kau akan nampak lah, kadang petang-petang pagi-pagi ada orang jogging sini. So, dia rasa macam satu vibe tau bila orang datang sini lah. Sebab yelah sama-sama The Gunners kalau orang ni. So tengok, dia sebenarnya banyak tau spot-spot nak boleh bergambar. Macam ni, ini Emirates Stadium besar-besar kan. Emirates Stadium. Kat belakang tadi pun ada juga. Nanti dekat area Megastore dia, Amori lagi banyak tu. Memang boleh bergambar, kau tengok. Apa? Memang aku tak tengok lah match kan. Sebab ya cukup lah. Lagipun EPL dah habis tu, aku tak beli lah. Jadi aku nak rasa atmosphere masa match day. Kita dah habis bergambar kat sini, kita go to Megastore. Kat sana pun ada kat tempat gambar. Masuk ada statue yang Thierry Henry punya celebration. Nanti kita saja aku nak story tahun lepas aku masuk ikut sini lah, Clock End apa ni, M punya. Lepas tu aku aperture belah atas. Semaknanya aku belah belakang penjaga goalkeeper. Lepas tu macam dekat tepi-tepi ni kan, dia macam appreciation punya ni wall lah untuk The Gunners fans dia. Daripada zaman dulu sampai sekarang, yang mana hard fan lah. So yang ni, sudut ni adalah Arsenal fans, supporter club dari serata dunia. Hello. So kalau kau perasan, kau boleh spot lah Arsenal Malaysia, tapi kecil sangat. Tapi Arsenal Malaysia punya logo lama lah. Nampak tak yang ni?
Sini celebration corner. Ada Alan Sutherland, Tony Adams, ada Robert Pires, Patty Vera, Aaron Ramsey, Thierry Henry, Ian Rich, Alan Smith, semua. Freddie Jomberg, Dennis Bergkamp, Ashrafin pun ada. So that one, statue Thierry Henry, the celebration of Thierry Henry. Aku dekat depan Mega Store Arsenal di Amori. Jom kita shopping lah dalam ni. Dah ramai lah orang datang. Jumpa kawan jap. Jumpa kawan The Gunners. YouTuber ke? Tak ada. Jumpa The Gunners. Weh. Aku sekarang Effendi. Aku sekarang kat dalam Arsenal Mega Store di Amori. Kat dalam Mega Store tu tak boleh nak ambil video sangat. So kat sini aku dah minta izin. Aku punya kawan adik aku lah, dia nak beli. So tengah printing nama dia lah. Printing nama kawan adik aku lah. So this one tempat printing. So dekat Mega Store tu memang tak boleh nak tangkap. Nanti aku try lah curi-curi masuk kan, ambil gambar kan, video apa kan. So banyak gila sale kan. Memang syok lah. Kita tengah hai geng, jumpa teka aku kat mana? Aku kat dalam fitting room dekat Arsenal punya di Amori. Dekat fitting room tu. Nampak aku tu baju ni. Ni Aan order ni. Dia bergantung macam biasa lah. Kan? Hai geng. Sekarang dah pukul 2.50 tau. So memang dah ramai gila lah. So match pun dah 5.30. So sekarang dah 2.50. Lebih kurang ada dalam 2 jam lebih. Tengok. Dah ramai gila. Dah ramai. Nanti aku bawa tengok kat belah atas pula. So aku pun dah beli lah pesanan-pesanan orang ni. Habis gak lah. Dah dekat 1,000 lah shoot. It's okay. Tapi diorang bayar tak apa. Jumpa fight sama ni. Jumpa fight sama. Arsenal ni. Sonok semua. Sedih. Kakak 16. Kira away masuk situ. Jumpa supporter Bournemouth tu. Tu bus supporter away. Korang dah nak start masuk lah. Geng-geng ni. Geng-geng ni dah nak start masuk. Weh, nice lah. Kali ni aku tak masuk lah. Tengok je lah orang masuk kan. So aku dah kata lah kat atas ni dah ramai. Dah ramai gila tu. Dia akan check dulu badan apa semua kan. Tu ada. Bang, apa bang? Okey, ada share-share sikit. Nice. Cuaca hari ni memang berangin sejuk tu. Sama macam tahun lepas aku pergi. Sedih kau betul tidak. 2 hari aku kat sana panas terik tu. Gila. So aku dah tengok lah diorang masuk tu kan. Muka excited lah. First time saya diorang masuk. Memang best tu lepak dengan geng-geng Arsenal kan. Dia macam satu jiwa, satu vibe kan. Memang padu gila. Sudah start ramai. So sekarang ni aku nak pergi ke Highbury Stadium, which is sebelum Emirates ni lah. Dulu Arsenal kat situ daripada 1913 sampai 2006 dia kat Highbury tu. So aku nak pergi ambil gambar kat sana. Zapri aku tak tahu lah kat mana.
Dia kata kat aku, jumpa kat Victoria Station ni. Wah, dia jalan sendiri lah. Aku pun jalan sendiri. Okay geng, tu lah. Untung dia bila korang datang masa tu match day, diorang macam ni tau, Arsenal aku tak tahu lah yang lain kan. Diorang bila kita keluar jalan, diorang ada Highbury Store. So Highbury Store ni, diorang buka area dekat dengan Emirates Stadium lah. Tapi bukannya dekat yang originalnya tempat tu. So basically diorang akan jual barang-barang retro lah kat dalam ni. Aku rasa tak boleh rakam lah kat dalam ni. Tapi kalau boleh aku try lah Aku dah tanya, dia kata boleh rakam video lah. So ni keadaan dalam Megastore untuk Highbury. Kat sini boleh rakam pula tau. Bila nanti aku nak check it out lah. Ada barang-barang apa kan, baju-baju retro macam ni lah, sweatshirt kan. Okay, sweatshirt. Okay, aku dah sampai Highbury Stadium. Tapi stadium dia tak bagi masuk lah. Dia dah jadi macam satu tempat apartment, tempat orang duduk. Diorang buat, so kita tak boleh masuk. Kat sini je lah dia tunjuk Highbury Stadium Square. Sebab dia dah jadi apartment. Ni padang bola tu. So sekarang dia dah jadi macam tempat garden lah kot kan. Okay, cuma kita gerak balik ke Victoria. Ramai gila. Daripada Arsenal Station memang ramai lah orang datang kan. So aku dah nak gerak, so jalan kecil je. Wah, ramai gila Arsenal. Hai geng, kita orang dah sampai dekat Victoria Coast Station, which is tempat bas. So kat sini area departure. Kita tengok kita orang masuk gate berapa. Tadi kita dah check Paris pukul 8.30, gate 14. So kita terus pergi gate 14 lah. Sementara kita orang tunggu ni, ada dalam sejam lebih lagi lah. Kita orang nyebar. Sekejap makan. Lapar tu. Makan ni. Hotel Berapa tu? sekali dengan air semua 13 pound. 13 pound baik. Aku beli 5 custard donut dekat Sunbury punya shop tadi. Ya, murah tu. 1.25 je. Ya, 1.25 pun lebih kurang laut RM7-8 lah. Donat 5 biji. Okay lah. Bas kita orang dah sampai. Cuma tak boleh gerak lagi lah. Sekarang baru pukul 8.03. Kita orang bas gerak 8.30. Jadi dekat bot ni dia dah tunjuk je. Disneyland Paris. So dia akan turun di Disneyland Paris. Tapi kita orang turun sebelum tu. Sebelum tu dekat Paris bersih. Situ sebutan ni kot. So kita orang turun situ. Kita orang dah nak naik bas. Kita jumpa esok dekat Paris. Okay. So diorang tengah check lah ni. Check. Kita naik bas. So bas kita guys, ni kita orang punya kursi 8A 8B. 8A kat tepi tingkap, Zafri 8B kat sini. So guys, luas gak lah kaki dia. Nampak? Luas gak tu. Serius bro, kita kat tepi pintu lah. Mana gila lah. Gila lah, memang luas lah. Flixbus recommended. Hello gang, kita orang sekarang dah sampai dekat Port of Dover, which is sebelum nak nak menyeberang laut kan, antara UK ke France. So ni pun aku first time experience benda lah ni. So bas ni akan naik ferry ya. So sekarang ni kita orang nak cross macam border dia. Driver bas ni cakap untuk prepare passport apa semua. So nanti kita tengok macam mana dia orang naik atas ferry tu. Okay, Sapri. Kita orang kena turun bas. So kat sekarang kita ada kat passport control. Dan dia orang nak check passport je lah. Biasa lah, dah lepas border kan. So dia isi passport. So dekat area sini bas tu akan datang ke depan balik lah. Kita dapat chop kat area sini. Sementara kita orang sekarang dekat Dover 7 ni. Dover 7 ni tengah tunggu ferry datang. Jadi diorang kata half an hour kan Zab kan? Half an hour diorang bagi berhenti untuk claim makanan kan. So diorang bagi sekali free makanan tau. So kita nak pergi tengok lah. Kita tengah jalan sekarang.
nak tengok ambil makanan tu kat mana. Apa makanan dia kan. So, kalau menarik kita ambil lah. Kalau tak menarik tak payah ambil lah. Kat sini ada Burger King, Costa, sekian-sekian lah. So ni yang aku cakap tadi tu, Dover 7 tu. So nanti bus akan naik dan ada ferry besar kat situ nanti. So kita kena cepat lah, takut terlambat. Kita orang silap lah. Bukan claim kat sini, nanti claim atas ferry punya. Pagi kita orang tanya balik, punya dia kata voucher tadi tu boleh claim atas ferry nanti. So bukan sekarang. Tapi kita orang silap lah. Satu kan, cuaca sekarang sejuk gila tu. Dia dah nak start sejuk lah. Sekarang ni 12 Celsius kot. 12 ke 11 Celsius. Kita orang rasa apa, sejuk. 8 lah. Weh, 8 Celsius tu malam ni. So nanti yang ni dia akan cross Selat Inggeris tau. Orang kata ataupun English Channel. Selat Inggeris lah, diorang ni akan cross. Kita tengok kat ferry sejuk tak. Diorang dekat atas ferry lah. Sekarang ni ferry dia kiri lah. So pas parking sini, diorang boleh turun lah bawah. So kat sini boleh claim makanan tadi tu lah. So kita naik atas lah. Kat sini dia ada 3 restoran. Dia tunjuk sini. Ada Seven Seas Restaurant, Lighthouse Cafe, Horizon. So sekarang kita orang dekat Lighthouse Cafe lah. Kalau Lighthouse Cafe ni dia kata ada macam croissant dengan bun lah, dengan roti-roti. So kita orang boleh pilih antara satu lah. Tengok nak pergi, tak tahu lagi nak pergi restoran mana. So dalam ferry ni pun ada arcade tu. Tu boxing pun ada. So ada arcade. So sekarang ni kita nak pergi next restaurant, which is Horizon. So kau tengok, kita orang kat atas laut tu. Aduh, lekat aku. Melekat aku punya kamera kat sini. Wih, ada kedai kat tu. Shop pun dalam ni. Kedai shop pun ada. Ini makanan dia. Vegetarian curry. Weh, nice doh. Aku pun tak tahu doh benda ni. Bila naik Flixbus ni daripada London ke Paris, so bila once naik ferry dia bagi voucher tau. Ini doh makanan dia pun just nice doh. Ayam besar doh. Satu Zak ambil yang ni, Malaysian vegetarian curry. Malaysian tau. So memang, aduh. Bonjour geng. Kita orang sudah sampai Paris. Bagation bus. Oi, barai teruk. Bangun tidur. Lepas 11 jam, hampir 10 jam juga. Kita dah sampai Paris. Kita orang sekarang dekat Paris Bercy. So tengah jalan nak pergi ke Metro Line nombor 6. Tu kita